Ibu ayah, hari ini saya berada di Menara Public Gul Kuala Lumpur dan di tangan saya ni ada 2 keping emas nilainya lebih 85 gram. Bila kita masuk bulan Ramadan macam ni, ini masa terbaik untuk kita simak balik zakat harta kita sebelum sambut Hari Raya. Termasuk juga emas yang kita simpan. Emas simpanan ni maksudnya emas yang kita tak pakai tapi kita simpan sebagai aset. Saya kongsikan dengan ibu ayah rujukan dari Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Contohnya, barang kemas yang dah lama tak pakai, rosak atau emas yang memang kita simpan sebagai tabungan. Kalau jumlah emas yang kita simpan dah cukup 85 gram dan dah simpan lebih setahun, maka wajiblah kita keluarkan zakat sebanyak 2.5%. Contohnya, kalau kita ada 200 gram emas simpanan, maka zakat yang perlu dikeluarkan hanyalah 2.5% daripada nilainya. Tak besar jumlahnya tapi sangat besar keberkatannya insya-Allah. Jadi Ramadan ni ibu ayah, ambil masa untuk semak simpanan emas kita, tunaikan zakat supaya harta yang kita miliki jadi lebih bersih dan lebih berkat insya-Allah. Untuk ibu ayah yang sedang berusaha untuk jadi pembayar zakat, saya sarankan ibu ayah mulakan simpanan emas fizikal Gold Badina macam ni. Kerana simpan emas ni sangat luar biasa dan mampu banyakkan harta kita dengan cepat. Kata guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, emosi manusia dengan emas memang sangat kuat. Simpan duit makin lama makin sikit. Tapi simpan emas makin lama akan layak bayar zakat. InsyaAllah ibu ayah juga akan mula jadi pembayar zakat setahun 2 dari sekarang. Jadi jom ibu ayah, tahun ni kita all out simpan emas untuk keluarga kita supaya kita juga dapat bayar zakat lebih cepat.